Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, inginkan kebahagiaan dalam hidup, inginkan ketenangan, inginkan kelapangan jiwa dan inginkan cahaya dalam kehidupan. Nasihat ikhlas untuk diri saya dan kepada anda semua, jagalah solat kita tepat pada waktunya. Sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, demi Allah, tidaklah seseorang itu menjaga solatnya dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh kerana mencari redha Allah, melainkan Allah akan mencampakkan rasa kebahagiaan, ketenangan dan kelapangan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, solat itu adalah cahaya. Apabila kita menjaga solat, ia menjadi cahaya di dalam hati, cahaya pada wajah, cahaya dalam perjalanan hidup, cahaya di alam kubur dan cahaya ketika melintasi titian sirat. Maka jagalah solat kita, mudah-mudahan Allah membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Hidup terasa sempit, jiwa gelisah dan hati tidak tenang. Dan seringkali keadaan ini berlaku apabila hubungan kita dengan Allah mula terabai. Kerana Allah telah berfirman, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Maka wahai sesiapa yang mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, jagalah solatmu, perbaikilah solatmu dan nantikanlah segala kebaikan daripada Allah. Semoga Allah membahagiakan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.